Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membincangkan tentang isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja di Malaysia. Isu pergaulan bebas sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Namun, masih ada lagi sesetengah individu yang tidak mengetahui apakah itu pergaulan bebas. Secara amnya, pergaulan bebas adalah interaksi antara lelaki dan perempuan tanpa batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Tidak dapat dinafikan lagi. Sifat suka bergaul adalah sifat menjadi manusia yang hidup bermasyarakat. Ia penting untuk menjalinkan hubungan sosial yang sihat, membantu antara satu sama lain dan mewujudkan suasana yang harmoni. Namun, apabila pergaulan ini berlaku tanpa kawalan, ia boleh menjurus kepada perbuatan maksiat yang merosakkan maruah dan menjatuhkan akhlak seseorang. Malangnya, masyarakat kini menganggap isu pergaulan bebas ini sebagai perkara biasa atas nama kemodenan dan keterbukaan, dan seterusnya menjurus kepada perkara yang tidak baik. Dengan itu, telah kami rungkaikan kesan, faktor dan juga langkah-langkah dalam menangani isu pergaulan bebas. Jadi, apakah faktornya? Menurut kajian literatur dan hasil soal sidik yang telah kami lakukan, kami dapati bahawa terdapat beberapa faktor utama yang telah menjadi penyumbang kepada masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja, dan perkara ini telah menjadi perkara biasa yang sangat membimbangkan terhadap masyarakat kita. Daripada soal sidik yang telah kami lakukan ke atas 84 orang responden, kami mendapati bahawa pengaruh rakan sebaya merupakan faktor yang menjadi faktor utama dengan seramai 39.3% orang responden menyetujui bahawa perkara ini menjadi penyumbang terbesar kepada masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Hal ini kerana apabila remaja dikelilingi oleh kawan yang melanggar batas, mereka juga akan sedikit ikut dengan perangai mereka. Selain itu, seramai 31 orang responden berpendapat bahawa kurangnya didikan agama dan moral telah menjadi punca yang serius terhadap pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Hal ini memesari dengan kajian literatur yang telah kami rujuk terutamanya dalam jurnal 2 dan 3 yang ditekankan sebagaimana ketiadaan asas agama dan pengaruh budaya luar telah menjadi remaja mudah hanyut dengan gaya hidup bebas yang kini kian moden. Seterusnya, kami juga mendapati bahawa seramai 61.9% responden berpunca daripada ibu bapa yang tidak memantau anak-anaknya dari segi media sosial ataupun ke mana anak-anaknya pergi. Merujuk jurnal, terutama jurnal 3 dan 4, hal ini ditekankan bahawa keluarga ataupun ibu bapa sangat penting dalam menangani masalah ini. Oleh itu, faktor itu juga boleh terjadi apabila ibu bapa tidak memantau anak-anaknya. Setiap perbuatan mestilah ada kesannya, sama ada positif ataupun negatif. Tapi bila bercakap tentang pergaulan sosial ni, mestilah negatif. Antaranya ialah keruntuhan akhlak dan moral seseorang individu. Ini akan mengakibatkan mereka hilang rasa malu dan hilang rasa hormat terhadap orang sekelilingnya seperti ibu bapa, rakan sebaya dan saudara mara. Seterusnya, ia akan mengakibatkan mereka terjerumus dalam maksiat seperti zina dan minum arak. Seterusnya, ini akan mengakibatkan maruah keluarga tercemar. Disebabkan kelakuan anak-anak inilah yang terlibat dalam pergaulan bebas akan menyebabkan reputasi dan nama baik keluarga akan tercemar dan mereka akan dibuang keluarga. Seterusnya akan mengakibatkan kecederaan emosi dan mental. Individu tersebut akan mengalami tekanan perasaan, kemurungan dan merasa bersalah akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama dan nilai. Seterusnya,
Ini juga akan mengakibatkan peningkatan jenayah sosial dalam negara kita, seperti kes buang bayi, rogol dan jenayah seks yang meningkat akibat pergaulan tanpa bebas. Ini juga akan meningkatkan kadar kehamilan luar nikah yang meningkat secara melonjak naik di negara kita. Ini juga akan mengakibatkan keruntuhan institusi sosial. Nilai dan norma masyarakat terhakis apabila pergaulan bebas ini menjadi kebiasaan di antara dalam kalangan generasi muda zaman sekarang. Tak kisahlah sama ada generasi muda ataupun generasi. Terdapat beberapa langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menangani masalah pergaulan bebas ini, antaranya ibu bapa, individu dan juga kerajaan. Jadi yang pertama sekali, saya akan menceritakan tentang peranan ibu bapa. Okey. Jadi ibu bapa ni memainkan peranan yang penting kerana mereka merupakan didikan yang pertama anak-anak supaya dapat dipengaruhi oleh anak-anak sekiranya mereka sudah besar. Jadi apa yang pertama tu? Yang pertama tu adalah mereka haruslah mendidik anak-anak tentang ilmu pergaulan bebas ini supaya mereka dapat menjaga batas mereka sekiranya mereka sudah besar, dan mereka dapat menjaga batas mereka antara beranai jantina dan tidak terlalu terjebak dengan masalah-masalah lain seperti berjudi dan juga pengaruhi rakan sebaya. Selain itu, ibu bapa juga haruslah mengawasi penggunaan media sosial dan penggunaan telefon bimbit anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita tahu pada zaman kini, norma menggunakan media sosial akan terdedah kepada pergaulan bebas ini kerana tanpa pengawasan orang lain, mereka dapat melakukan perkara ini secara senyap-senyap. Okey, bukan itu sahaja. Individu juga haruslah memainkan peranan yang penting kerana mereka haruslah mendapat kesedaran diri tentang bahayanya pergaulan bebas ini. Yang pertama sekali, mereka dapat mendalami dan mempelajari lebih dalam tentang ilmu agama. Ini akan dapat menguatkan iman mereka supaya mereka tidak mudah terpengaruh dan dapat mengawal diri mereka daripada lebih mudah bergaul lalu bebas dengan jantina yang lain. Akhir sekali, kerajaan juga boleh memainkan peranan seperti mereka dapat menyediakan lebih banyak program-program supaya remaja ini dapat menggunakan masa mereka dengan lebih baik, seperti dapat buat program gotong royong, sukan ataupun sukarelawan. So jadi dorang punya masa ini dapat digunakan dengan lebih baik tanpa sia-sia. Sekian, terima kasih. Sudah terang lagi berseluruh, isu pergaulan bebas yang tidak terkawal memberi impak yang negatif dan menjurus kepada kejatuhan akhlak dan maruah individu tersebut. Bukan itu sahaja, isu pergaulan bebas ini menjejaskan keamanan masyarakat di Malaysia. Jadi, isu pergaulan bebas ini menjadi cabaran kepada seluruh masyarakat dalam mencegah isu ini boleh terus melanjutkan pada masa yang akan datang. Seterusnya, pendekatan Islam seperti yang dinyatakan tadi memberi dampak yang penting dalam pergaulan, penjagaan kehormatan dan maruah. Seterusnya, mengurangkan kadar kes yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Akhir sekali, pembincangan ini dapat memberikan kesedaran bahawasanya kesemuanya pihak perlu berganding bahu dalam melahirkan generasi belia yang bermoral dan bertanggungjawab agar masyarakat dan negara menjadi sejahtera dan umum. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.